Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhillahi al-azim alladhi mala'a arkana 'arshillahi al-azim wa qamat bihi awalimullahi al-azim أن تصلي على مولانا محمد الفضل العظيم وعلى آل نبي الله العظيم قدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس الظاهرة وباطنة يقظة ومنامة واجعل يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه الآخرة عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadis yang ke-37 Surat 79 7 Surat 81 yang ke-37 ni dah baca dah? Dah. Hadis yang ke-39 38 sopan santun, yakni berakhlak, beradab waktu datang menyempurnakan sembahyang. Islam ni dia ajar umat dia penuh dengan adab. Ya. Dari sebesar-besar adab sehinggalah sekecil-kecil nak masuk tandas pada adab. Kalau tandas tu pada adabnya lagi. Ya. Tidak ada yang tidak beradab dalam Islam. Buat apa pun ditunjuk ajar oleh Islam adab-adab. Ya. Sebab itu orang Islam orang yang beradab. Kiranya orang itu tidak beradab, maknanya dia tidak beramal dengan Islam. Namanya Islam. Ya. Orangnya tidak mengikut adab-adab Islam. Baik, sopan santun waktu datang menyempurnakan sembahyang. An Ibni Abi Qatadah bin tu dia nak Al-Azhar tak perlu tu. An Abi Qatadah. Yes. Terjemahan dia daripada Abu Qatadah. Mana bin tu
Qatadah. Anak Abi Qatadah. Kalau guna bin tu mana? Anak Abi Qatadah. Terjemahan dia daripada Abu Qatadah. Bin tu tak perlu, ialah ala zahir perkataan bin tu tidak diperlukan. An Abi Qatadah qala bainama nahnu nusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idh sami'a jalabata rijalin falamma salla qala ma sya'nukum qalu ista'jalna ila as-salati qala fala taf'alu idza ataytumus salata fa'alaykum bis-sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu wa ma fatakum fa'atimmu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. An Abi Qatadah, daripada Abi Qatadah qala, ia berkata bainama nahnu nusalli, tengah-tengah kami sedang sembahyang tu, ya, ketika Nabi Qatadah, para sahabat sedang sembahyang bersama Nabi, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sedang kami masih bersembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, id tiba-tiba sami'a jabalata rijalin, mendengar ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalabata rijalin, suara gerak-geri orang lelaki. Jalabata ni suara tapak kaki tu, gedebak tu, ya, cedok berlari tu, ya. Nabi dengar, kami pun dengar jugalah sembahyang tu, ya. Falamma salla, maka tak kala ia Nabi sallallahu alaihi wasallam salla, telah selesai sembahyang, qala, Nabi pun bersabda, ia bersabda, ma sya'nukum, apakah keadaan kamu ni, ya, ia rendah ni, ya, kalau kita lah kelang kabut je. Qalu, berkata sahabat, ista'jalna ila salati, ya, bergepah-gepah kami kepada sembahyang. Bunyi bising tadi sebab kami duk berlari. Ya, berlari nak pergi, nak dapatkan sembahyang tu. Macam kita hari ni kan banyak berlaku dah. Bila imam tu dekat-dekat nak rokok aje, mula, ya, dia kat tangga tu, takut tak sempat takbir, berlari, ya, nak dapatkan imam tu. Dan pula dia hafal juga ayat tu, ya, ataupun imam baca ayat-ayat lazim aja. Tinggal satu ayat dia faham lah tu. Kalau tak berlari tak sempat. Tak. Jadi campak kasut-kasut terung berlari. Kita panggil ajal lah, ya. Gapah-gapah, isti'jal, ya, isti'jal lah panggil. Isti'jal tu, ajalah tu makna gapah-gapah, ya. Ista'jalna, ya, bergapah-gapah kami kepada sembahyang kerana nak dapatkan rakaat tadi, ya.
Kalau lambat tak sempat nak rokok dengan Nabi, berlarilah supaya sempat rokok dengan Nabi. Qala, Nabi pun bersabda, fala taf'alu, janganlah kamu perbuat demikian itu. Jangan duk buat lagi lain kali, kata Nabi. Ya, duk berlari gopah-gopah tu jangan. Iza ataitumus salata, apabila kamu datang kepada sembahyang, fa'alaikum, maka hendaklah, ya, alaikum tu makna wajib atas kamu, yakni kamu mesti datang bis sakinah, dengan penuh ketenangan, sopan santun. Ya, sakinah tu mana tenang, relax, ya, jangan duk gopoh-gopoh. Datang dalam keadaan bersopan santun, beradab, jangan duk berlari. Makna datang tu dalam keadaan qada, ya, rendah diri kepada Allah. Belum takbir tu dah mula dah. Ya. Belum takbir tu kita melangkah tu dah mula tunduk dah. Qada dan tawaduk, tazallul hati tu kepada Allah Taala. Dah bersedia dah berjalan. Bila takbir tu membawa takbir dalam keadaan hati yang telah sedia tunduk kepada Allah. Jadi kalau kita duduk berlari tu, hati tu dah kelang kabut, tak ada huduk dah situ, ya. Sampai je tu takbir. Ya, tak sempat tengok tak ada apa nama najis dan najis tapak kaki tu, ya. Maka sembahyangnya takkan tak sempurna. Sebab tu Nabi kata, fala taf'alu, jangan kamu buat lagi lain kali. Idza ataitumus salata, apabila kamu datang kepada sembahyang, fa, maka alaikum, wajib atas kamu, ya, maknanya mesti kamu jaga bis sakinah, ya, dengan ketenangan, dengan penuh rasa adab sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak adab raja, nak masuk istana raja, main terpur lari macam tu ke nak menghadap raja, ya? Raja duduk atas dengan sana dia, kita masuk kat pintu, tolak berlari, ada? Tak sempat nak sampai, dia sepak keluar. Nak? Ni nak jumpa raja segala raja, ya? Kita sembahyang tu nak adab raja segala raja, kena jaga adab. Sebab tu sahabat Nabi, ya, ketika ambil wuduk tu dah mula menangis dah. Setengah tu sampai berasap mulut-mulutnya kerana hati terbakar, takut kerana Allah. Tengah ambil wuduk tu, sebab dia rasa sebentar lagi aku nak menghadap raja segala raja, ya. Tengah ambil wuduk tu dah mula rasa gerun dah, rasa hebatnya Allah tu, ya. Kita ambil wuduk sembang lah, lepas tu sembahyang pula berlari gitu. Tak sampai ada tempat dia, terus takbir je, ya. Habis mana nak dapatnya kekhusyukan sembahyang? Mana nak dapat kesempurnaan sembahyang begitu? Bila sembahyang ni tak sempurna, maka sembahyang tu tidak akan dapat membentuk peribadi kita. Nak tengok sembahyang kita sempurna tak sempurna, terima tak terima, tengok akhlak kita. Lepas sembahyang tu berubah ke tidak? Kalau duduk macam tu juga, makna tanda sembahyang kita tu sembahyang yang tak sempurna. Sembahyang ni dua keadaan. Kalau sempurna elok, ya, lepas kita beri salam tu, malaikat akan bawa naik sembahyang tu seperti membawa kain sutra yang putih, gebu, bersih, wangi, ya, bawa naik ke langit. Malaikat semua tanya, ni siapa punya ni? Ya, ini kata malaikat yang membawa sembahyang kita tu, inilah sembahyang si fulan bin si fulan, ya. Semua agak puji belakang. Jadi kalau sembahyang kita tak sempurna,
Maka malaikat buat naik itu bagaikan kain buruk yang hitam legam dan bau yang sangat busuk. Bila buat naik pintu langit pertama tu, malaikat semua kehamun dah. Ini sembahyang siapa ni? Busuk ni. Ini sembahyang simpulan bin simpulan. Campak kembali ke muka dia. Maka malaikat ni pun tak jadi buat naik, campak sembahyang ke muka dia. Maka sembahyang tidak ada nilai, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Itu puncanya dia tak boleh berubah. 10 tahun sembahyang, perangai duduk macam tu juga. 20 tahun sembahyang, perangai duduk macam tu juga. Sampai 60 tahun nak mati pun duduk macam tu juga. Kerana tidak ada satu pun sembahyang yang melepasi pintu langit. Semua dicampak ke muka dia oleh malaikat. Sebab apa? Sebab sembahyangnya tak sempurna, tak ada adab, tak ada beradab dengan Allah Ta'ala. Ya. Setengah-setengah ahli sufi ni, bila dia beri salam saja malu kepada Allah Ta'ala. Lebih malu daripada perempuan yang berzina, 70 kali malu lagi. Ya, dia beri salam je dia rasa malu. Malu apa? Kerana rasa dia tak dapat menyempurnakan sembahyang yang Allah nakki. Dia sembahyang tu dia rasa malu, ya Allah, ya, berdosanya aku, sembahyang aku ni buat apa? Sembahyang yang tak sempurna, yang tidak ada adab, sembahyang dalam keadaan tercelup. Jadi dia rasa malu dengan Allah Ta'ala tu. Dia tunduk je, ya. Itu sembahyang orang soleh. Beri salam saja, datang dalam perasaan hatinya malu kepada Allah. Takut sembahyangnya itu Allah tak terima. Lebih malu daripada perempuan yang berzina, 70 kali malu. Perempuan dululah, perempuan sekarang berzina selamba je masuk Facebook. Ya. Perempuan sekarang dulu kalau terlanjur berzina, malu yang amat sangat, nak keluar rumah tak berani. Ya, takut perut muncul. Ya, dia duk mikir nanti tak berapa lama nanti perut agak akan muncul. Macam mana nak sorok muka? Malu tak? Ya. Malu tak? Perempuan yang lepas berzina tu, zaman-zaman dulu kalau terzina memang dia lari lah, menyorok tak keluar-keluar, malu. Ya. Tapi orang yang sembahyang ni, yang soleh ni, lebih malu lagi daripada perempuan itu. Setiap kali mereka selesai sembahyang, malu kepada Allah, ya Allah, ya, tak sepatutnya aku sembahyang dalam keadaan begini, dengan nikmat yang begitu banyak kau beri kat aku. Aku sembahyang dalam keadaan campak-camping begini, tak sempurna. Ya, hati pun tak khusyuk mana, bacaan pun tak jaga mana, adab tak jaga mana. Jadi dia bimbang, dia takut Allah tak terima sembahyang dia. Maka tunduk menangis mereka. Ya, tiap-tiap kali selesai sembahyang. Itu orang yang saleh. Ya, kita yang tak saleh ni duk rasa sembahyang macam Allah dah terima dah. Tak, buat ala kadar gitu je. Kalau kita berdoa pun tak sempat, lepas sembahyang perut bangun terus berlari. Ya. Tak rasa bimbang langsung, sembahyang tu dicampak ke muka dia. Ya. Agak-agak daripada kita mula sembahyang dulu sampai hari ni, berapa sembahyang yang melempasi pintu langit. Ya. Agak-agak lah. Daripada mula kita sembahyang sampai hari ini, berapa sembahyang yang melepasi pintu langit, dan berapa sembahyang yang telah dicampak ke muka kita oleh malaikat. Kalau banyak sembahyang yang melepasi, bermakna bertambah akhlak kita, bertambah baiklah kepada Allah. Dia tambah tunduk, bertambah soleh. Jadi kalau sembahyang tu tak diterima, maka dia boleh merubah diri seseorang itu. Maka seorang itu akan bertambah teruk, jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab kadang buat, kadang tidak, kadang buat, kadang tidak sembahyang tu. Ya.
fasallu. Apa yang kamu dapati, maka bersembahyanglah kamu. Maknanya kalau kita datang tu imam sedang rokok, kita sempat rokok. Kalau kita datang tu tak sempat nak rokok, imam duduk dalam imam sedang sujud, sujud. Dia dah gaduh mana? Tak. Kita takbir terus sujud. Tak. Ini dia berlari tu nak dapatkan rokok tu. Itu je tujuan dia. Tak. Takut tak sempat rokok, berlari. Ya, kata Nabi, bila kita datang tu tengoklah, tak berebut buat apa. Kita datang tu takbir, Allahu Akbar. Kita dapat apa? Kalau imam sedang rokok. Kalau imam sedang sujud. Kalau imam berada antara dua sujud, duduk antara dua sujud dengan imam. Bila imam beri salam, tambah apa yang tak sempat tadi. Ya, tak perlulah terkejar-kejar nak dapatkan rakaat. Ya. Kalau nak dapat sempurna sama dengan imam, datang awal. Sebelum qomat dah datang dah, tak payahlah berlari-lari. Itu sebabnya dituntut kita datang awal sebelum qomat. Ya, bahkan mereka ada setengahnya sebelum azan lagi dah sampai ke masjid. Ya, barulah kita tak bergapah. Nampak? Ya. Wa ma fatakum fa'timmu, dan apa yang luput kepada kamu maka sempurnakanlah. Kalau kita dapat dua, maknanya kalau kita sembahyang zuhur, kita sempat dapat 2 rakaat, maknanya kita luput 2 rakaat, sempurnakanlah, tambahlah 2 rakaat yang luput itu. Nampak tak? Ya. Kalau kita datang imam duduk tasyahud akhir, tambahlah 4 rakaat lagi. Ya, apa nak gaduhnya? Ya. Takut kena rotan. Datang awal. Nanti kan masbuk kena rotan pula. Tak? Jadi kita takut kena rotan, datang awal sebelum iqamah. Faham? Ya. Sebelum azan lagi, habis azan je terus sembahyang. Ya. Lepas tu nanti imam makmum nama Bilal qomat. Bilal atau muazzin qomat. Sama-sama kita bangun, betulkan saf. Tengok keterangan hadis. Qatadah berkata bahawa sedang mereka di dalam sembahyang berserta junjungan sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba junjungan mendengar suara gerak-gerik orang lelaki. Kemudian tak kala telah selesai sembahyang, ia bertanya. Nabi pun bertanya, apakah keadaan kamu? Berkata mereka, menjawab pertanyaannya, bergopoh-gapah kami untuk mengerjakan sembahyang. Kamu bunyi rendah tadi tu, kami berlari, ya, kerana nak dapatkan rakaat sembahyang, takut terlambat. Ia bersabda, Nabi pun bersabda, janganlah kamu bergopoh-gapah apabila kamu datang menyempurnakan sembahyang, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu datang menyempurnakan sembahyang dengan tenang dan sopan santun, beradabnya, berakhlak. Hari ni tak dapat nak beza dah, ya. Budak-budak hari ni tak reti nak beza adab dengan Allah Ta'ala, adab dengan rumah Allah Ta'ala. Surau masjid sama je. Masjid, surau, solah, rumah tak reti nak beza. Padang bola dengan masjid sama je dia. Ya, adab tak ada. Tak tahu puncanya. Ya. Banyak kemungkinannya. Satu, makanan. Yang keduanya, maksiat banyak. Maksiat mata, maksiat tangan, maksiat telinga, menyebabkan hati jadi keras. Ya, jadi akhlak rosak, tak reti beza.
mana tempat suci, mana tempat yang tak suci. Ya. Orang dulu kalau masuk masjid jarum jatuh boleh dengar, senyapnya, kecuali yang dengarnya dengan Quran je, zikir, ya, tasbih setiap seorang dia. Ini dua orang punya satu kampung, dia Kedah, ya, dalam masjid Allah, ya. Tu kalau dia lempang dek malaikat tu jadi 4 segi muka dia. Tak? Tak ada? Dia lempang dari malaikat. Ya. Malaikat bagi hamun, ya, orang yang riuh rendah dalam masjid surau. Di mana satu hadis Nabi pernah bersabda, "Iza ja'a ar-rajulu ila al-masjid fa aksara al-kalam faqala malaikah, ya, uskut ya wali Allah, fa in zada qala uskut ya baghid Allah, fa in zada qala uskut alaika la'natullah wa yazbillah min zalik. Bila seorang lelaki datang ke masjid surau, dia bersembang dalam surau, dia rendah dalam surau, maka malaikat tegur dia, "Wahai wali Allah." Mula-mula malaikat hormat dekat dia. Malaikat kata dia wali. "Wahai penolong agama Allah." Tu mana wali. Ni datang masjid dan menolong agama lah tu. Nak membahasakan syiar Islam sepatutnya. Ya. Nampak macam orang nak tolong agama datang masjid, ya. Malaikat pun panggil, "Ya wali Allah. Uskut ya wali Allah." Tolong diamlah wahai wali Allah. Dia panggil kita wali. Fa in zada, dia tak diam juga, duduk sembang situ. Malaikat pemula marah. Uskut ya baghid Allah. Diamlah wahai orang yang Allah murka, kata malaikat. Fa in zada, tak diam juga, duduk sembang juga. Malaikat kata, uskut, kamu semua telah dilaknat oleh Allah. Nampak? Orang datang masjid nakkan rahmat, dia datang masjid dapatlah laknat. Sebab apa? Sebab duk sembang dalam masjid, duk sembang dalam surau, duk berlari lagi. Itu puncanya, ya, tak berubah-ubah akhlak tu. Sebab tu nak kena jaga. Kalau malaikat laknat gitu, ya, doa tu, laknat tu mana maki hamba, ya, Allah laknat kamu, kata malaikat. Apa maksud laknat? Jauh daripada rahmat, makna tidak dapat kebaikan, duduk dalam keburukan, duduk di dalam keadaan Allah tak beri kebaikan. Faham? Patut datang masjid dapat kebaikan, datang surau dapat kebaikan. Tapi sebab dia tak jaga adab, duk riuh rendah, malaikat laknat dia, tak dapat apa-apa kebaikan. Betul tak? Ya. Sebab tu perlu jaga adab, supaya kita berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat ni kalau dia marah, dia lempang ni, ya. Seperti mana kawan Nabi Lut, ya, sebelum bumi itu diterbenam tu, malaikat menyamar jadi lelaki yang indah cantik ziarah Nabi Lut.
Orang kampung datang, ya, berebut, minta kat Nabi nakkan malaikat tadi. Dia lempang dek malaikat sampai sama rata, ya, muka dengan hidung, jadi papan sekeping. Dia lempang dek malaikat. Malaikat kalau dia marah dia lempang. Ya, nak sampai macam tu. Ya, ustaz marah dia tak hirau. Malaikat marah lempang, tahulah. Dia bangkit-bangkit tidur, cari hidung tak jumpa. Nak kerek hidung dia suka kerek hidung. Kerek mana hidung, rata je dilempang dari malaikat. Apom. Tak takut. Malaikat pernah lempang umat Nabi Lut. Sampai sama rata mukanya. Ya, bagaikan papan keping. Papan sekeping. Ya. Kemudian dibalikkan bumi. Itu jadi Daud mati kat Jordan tu. Ya, hancur. Bila dah Allah murka, malaikat dah marah, dengan perintah Allah, malaikat pun angkat negeri itu naik ke langit, lepas balik. Ya, terbalik. Jadi laut mati. Sampai sekarang, ya, satu binatang pun tak hidup, satu tumbuhan pun tak hidup di laut mati tu. Pernah pergi Jordan? Tak pernah pergi Jordan? Letak dalam hati azam. Azam ada sini. Letak ke azaman nak ziarah tempat-tempat begitu untuk ambil iktibar. Ya, insya-Allah dimudahkan oleh Allah. Allah murahkan rezeki kita. Yang penting kita azam. Ya, bila seseorang itu berazam untuk melakukan satu kebaikan, Allah buka baginya 70 pintu taufik untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Ya. Sebab tu kena berazam setiap hari. Aku berazam nak buat ni, aku berazam nak jadi hafiz, aku berazam nak pergi Mekah, aku berazam. Mesti letak azam-azam yang indah-indah, yang baik-baik setiap hari. Barulah jadi motivasi untuk kita. Target itulah azam tu, ya, target kita letak. Nak jadi hafiz dalam masa 4 tahun. Kamu nak jadi hafiz berapa tahun? Tak letak target. Semua tak ada target. Berapa tahun nak jadi hafiz? Kamu? Bila tak letak target, tak adalah kesungguhan nak mencapai target tu. Itu ngaji tak mengaji sama je. Ya? Dia kena letak sasaran dia, target dia, sasaran dia. Azam nak dapatkan dia. Nanti Allah bantu kita dengan buka 70 pintu taufik. Dapatlah apa yang kita azam tadi. Aku nak khatam dalam masa 3 tahun. Nanti Allah buka. Mudahlah kita dapat khatam dalam 3 tahun. Sebab kita dah berazam nak dapatkan dia. Ini hati langsung tak berniat nak dapat pun. Khatam tak khatam, ini masalah. Dapat lari pada rumah sudah. Nah, habis nak dapat apa? Jadi Nabi pun bersabda, janganlah kamu bergapah-gapah apabila kamu datang menyempurnakan sembahyang, tetapi hendaklah kamu datang menyempurnakannya dengan tenang dan sopan santun. Bertenanglah, ya, bertenang-tenanglah, jangan gopoh-gapah, ya. Kemudian sekadar mana bahagian sembahyang yang kamu dapat serta imam, maka naklah kamu lakukan sembahyang itu sertanya. Kalau kita dapat, ya, waktu dia rokok, rokok dengan dia. Kalau kita datang waktu dia sujud, sujud dengan dia. Ya, takbir terus sujud. Kemudian
sekadar mana sembahyang yang kamu luput, katakan kita dapat imam buat 2 rakaat yang kedua, makna kita dapat berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau sembahyang zuhur ya, tu qadar yang kita dapat. Luput 2 rakaat, tambahlah bila beri salam nanti, ya. Dan sekadar mana sembahyang yang kamu luput, yakni yang tiada kamu mendapat rakaatnya serta imam, maka hendaklah kamu sempurnakan rakaat itu seorang diri setelah imam memberi salam, ya. Imam beri salam, tambahlah 2 rakaat atau 3 rakaat yang kita tinggal tadi. Tak payah nak kubur apa, ya. Kalau nak dapat sempurna, datang awal, ya. Sama-sama beratul saf, dapatkan pula saf pertama lagi, ya. Ambil belah kanan lebih afdal. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama adraktum fasallu," menjadi dalil mendapat fadilat sembahyang berjemaah dengan mendapat satu bahagian daripada sembahyang. Dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama, pendapat jumhur, ya. Pendapat jumhur mengatakan selagi imam belum beri salam, kalau kita sempat takbir, kita akan dapat fadilat sembahyang berjemaah bersama imam. Tapi qadar tu je lah. Qadar dapat duduk dalam tasyahud akhir tu lah. Makin awal makin banyaklah fadilatnya, ya. Yang sempat takbir sebelum imam salam tu dapat fadilat qadar tu, ya. Maknanya dia dapat juga fadilat berjemaah walaupun tidak dapat takbir bersama imam daripada rakaat pertama sekalipun, ya. Dia dapat juga, itu jumhur. Dan ada pula yang berpendapat tiada didapati fadilat berjemaah dengan mendapat kurang daripada 1 rakaat. Tengah ulama kata kalau nak dapat fadilat berjemaah ni paling kurang 1 rakaat bersama imam baru dapat fadilat berjemaah. Kalau tak dapat 1 rakaat pun tak dapat apa-apa fadilat, seperti sembahyang seorang diri je, ya. Cuma lepaskan tuntutan sajalah, tuntutan fardu kifayah tu, ya. Kalau tak ada langsung berdosa habis satu kampung. Habis. Masuk hadis yang ke-39. Faham tadi hadis yang ke-38 tu, ya. Jadi bila kita datang sembahyang tu, datang dengan tenang. Daripada pintu tu dah mula rasa dah beri salam. Siapa sini setiap kali masuk surau baca doa? Apa doa masuk surau? Doa masuk masjid samalah. Apa kamu doanya? Tak pernah baca, main masuk je, berlari lagi. Apa doa masuk masjid? Doa masuk jamban hafal, waktu masuk masjid tak hafal. Punya terbalik, ya? Apa doa masuk masjid? Dia baca seorang nak dengar? Tak pernah pergi masjid ke? Apa doa masuk masjid? Bukan? Orang tak ada. Ngaji bertahun dah. Benda-benda begitu yang kita nak dapat di tempat-tempat begini. Bukan datang ni nak main pusal je. Doa tu, doa ni adab tu. Kata orang sekurang-kurang balik jadi Pak Lebai jadilah. Kalau tak jadi tu Hafiz pun. Faham? Orang dulu bila balik pondok komplit dah. Beradab dah tu. Ya.
Ni doa masuk masjid tak apa-apa lagi, mengaji pun tahu. Doa keluar masjid. Nah, ini semua apa? Cepat nak lagi keluar. Doa makan. Ini laju. Masuk tu dengan berdoa. Tenang masuk tu ya, masuk pakai kaki apa? Masuk masjid. Masuk tu mulai hari ni saya nak tengok, perhati pada jauh. Siapa yang masuk langkah kaki kanan sambil berdoa, tengok. Ya. Tak tengok ramai-ramai ni. Keluar pula langkah kaki, baca doa. Ya. Mula di surau masjid ni duduk. Adab masjid ni jaga. Dah sempurna adab ni, tambah adab lain pula. Ni adab masjid ni pun tak sempurna-sempurna lagi. Sampah campak begitu berata-rata kat sampah. Ya? Masjid ni sepatutnya satu sampah pun tak ada. Tak perlu nak sapu-sapu. Wajib jaga. Tahu? Berdosa mengotorkan masjid. Ini rumah Allah. Ni masjid ni. Apa maksud masjid? Tempat sujud. Masjid Lughawi nama dia. Surau ni masjid lah. Masjid Lughawi lah. Ya. Makna datang surau, musalla, masjid, semua kena jaga adab. Hadis yang ke-39, berdiri imam apabila dilakukan iqamah. Dia yang sunatnya sebelum Bilal iqamah, ya, qomat, imam ni suruh. Sunat imam suruh aqimis salah, ya, dengan perkataan aqimis salah, dirikan sembahyang. Bila imam suruh, barulah Bilal pun qomat. Yang qomat itu orang yang azan tu lah, yang afdalnya, ya, siapa yang azan dialah yang qomat. Faham? Tak payah nak saf lagi. Ya, qomat tu lah panggil orang betulkan saf. Ya. Bila kita qomat saja itu tanda panggil saf lah. Ya, afdal yang sunat merata saf ni buat imam. Makanya buat Bilal. Pak Bilal bila imam kata iqamah, dia pun qomat. Tak payah nak saf. Qomat tu lah panggil orang datang ke saf, apa saf lagi. Faham? Yang sunatnya, yang tuntut, yang afdalnya memanggil merata safnya adalah imam, ya. Imam pusing tengok makmum, ratakan saf. An Abi Qatadah. Yang tadi bin tu lebih tadi dah sama lah tu, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis salatu. Kalimah apa uqimat ni? Kalimah apa uqimat? Kalimah apa? Fi'il madhi. Bina apa? Bila didirikan as-salatu akan sembahyang. Didirikan akan sembahyang.
Bina apa? Bina majhul. Tak dapat kuasai nahu lagi kamu ni, ya Allah. Ya. Beri kenal. Tengok kalimat-kalimat Arab tu, beri kenal. Ni perkataan apa, ni kalimah apa, ni wazan apa. Ya. Mengaji sampai tahap tu. Bila kita baca Quran tu, bila kenal kalimah-kalimah tu, lazat. Ni kalimah isim, ni kalimah fi'il. Fi'il tu fi'il apa pula? Ya. Iza uqi qama, asalnya aqama, fi'il madhi ba af'ala. Asalnya lagi aqwama. Ya. Aqama yuqimu. Ya. Aqama, aqamat, uqimat, bina majhul. Apabila didirikan as-salatu, ya, idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni wa alaikumus sakinatu wal waqar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Qatadah. Dia daripada ni huruf jar. Bila huruf jar jadi abi lah, bukannya abu lagi. Kalimah apa abi? Abu. Kalimah apa? Tak berani nak sebut. Kalimah apa? Asma'ul khamsah. Ya. Dia majrul dengan ya, marfu' dengan wa, masuk dengan apa? Alif. Ni majrul dengan ya, lepas tu abi tu. Ya. An abi, bila buat an abu jadi macam tu. Qala Abu Qatadah. Ya, kalau daripada Abi Qatadah aja macam tu. Bukannya abu lagi, abu tu marfu'. Faham? Daripada Abi Qatadah ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila didirikan, yakni iqamah sembahyang, maka janganlah kamu berdiri hingga kamu melihat aku. Ya. Bila Bilal qomat aja jangan berdiri dulu. Tunggu Nabi masuk masjid. Ya, Nabi rumah dia sebelah masjid. Bila Bilal qomat, Nabi masuk aja, sahabat semua bangun. Ya. Jangan bangun dulu. Nanti kamu lama berdiri penat. Ya. Tunggu imam bangkit, imam nampak muka imam, baru kita bangkit. Ya. Waalaikum, dan hendaklah atas kamu, yakni kamu mesti jaga as-sakinah, ya, akan ketenangan. Waalaikum makna wajib atas kamu as-sakinah, ketenangan, wal waqar, dan berlemah lembut dalam ibadah, dalam sembahyang ni. Ya. Tengok keterangan hadis daripada Abu Qatadah, daripada Abi Qatadah. Ya. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu jadi fa'ilnya sallallahu alaihi wasallam, bahawa apabila didirikan, yakni diiqamat sembahyang, maka janganlah kamu berdiri kepada sembahyang hingga kamu melihat aku telah berdiri. Yang demikian itu supaya tidaklah lama sangat berdiri menunggu-nunggu. Ya. Imam berdiri,
baru kita berdiri, ya. Lagi imam tak berdiri, janganlah duduk berdiri. Telah berselahan ulama pada menentukan bilakah waktu bangun. Ni banyak campur aduk ni dalam mazhab, ya. Tak tahu waktu bila nak berdiri, ya. Hari ni pastikan betul-betul. Telah berselahan ulama pada menentukan bilakah waktu bangun atau bangkit kepada memulakan sembahyang. Tu iqamah tu daripada Allahu Akbar tu. Kita nak bangkit kat mana? Nak bangkit sebelum qomat ke? Nak bangkit ketika Imam Ahmad Bilal mula qomat ke? Ke dah habis baru nak bangkit? Ya. Ada tempat-tempat dia bukan bangkit je. Sunat, ya, sunat. Kalau tak ikut tak dapat pahala sunat lah, makruh hukumnya, ya. Jadi bersalahan ulama pada waktu ketika nak bangkit tu, ya. Atau bangkit pada mula sembahyang. Kebanyakan ulama berkata bahawa waktu itu ialah setelah selesai daripada iqamah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kita kalau ikut mazhab Imam Syafi'i, jangan bangkit daripada saf, daripada tempat duduk sehinggalah selesai qomat, ya. Bila muazzin dah kata la ilaha illallah, baru bangkit, ya. Ingat duduk bangkit penat beri lama-lama. Hari ni tak sempat habis qomat, bangun saf. Itu tak ikut mazhab Syafi'i. Rajak kita mazhab hari ni. Nampak? Ya. Jangan bangkit. Selesai je qomat baru bangkit. Lepas bangkit tu katakan saf, luruskan. Faham tak? Jadi kebanyakan ulama, ya, iaitu mazhab kita Imam Syafi'i, setelah selesai daripada iqamah. Cuba tengok nota kaki di bawah tu, nombor 2 tu. Dia letak atas tu 10, bukannya 10-2 lah. Menurut mazhab Syafi'i, iaitu setelah selesai daripada iqamah. Menurut Imam Malik ialah di awalnya. Yang kita dah buat banyak ni ikut mazhab Imam Malik, Imam Maliki. Beratur saf dan lurus baru nak qomat. Nah, itu bukan mazhab kita Syafi'i, itu mazhab siapa? Mazhab Imam Malik, mazhab Maliki. Ya, mazhab Maliki dipanggil makmum dulu, lurus semua baru iqamah. Tak. Ada pun mazhab kita Syafi'i, selesaikan iqamat dulu baru bangkit daripada duduk. Berapa orang yang buat begitu? Cuba perhatilah masjid. Berapa orang? Yang habis qomat baru bangkit. Boleh kira tak? Yang lain tak bergaduh nak bangkit. Konon-kononnya warak lah. Ya, wahal tak ikut hukum, tak dapat sunat, ya. Dia yang kita boleh bangkit awal dalam mazhab Syafi'i ini sekiranya bimbang, takut luput takbir bersama imam, itu tak apa. Katakan masjid tu luas, kita duduk ke belakang tu. Jadi kalau nak tunggu habis iqamat, nak berjalan kepada imam, ketinggalan kita rakaat ataupun takbir, itu tak apa. Bangkit awal-awal, datang, ya. Sebelum habis iqamat tu kita dah bangkit supaya kita boleh hadir ke saf. Jadi kalau kita memang dah duduk dekat tu dah, tak ada apa kebimbangan, tunggu habis iqamat baru bangkit, ya. Tu pendapat Imam Syafi'i kita. Ada pun Imam Maliki, sebelum selesai, sebelum mula qomat bangkit dulu, luruskan saf dah kata, baru mula qomat. Ada pun mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, mazhab Hanafi, waktu ketika dia ucap hayya 'alal falah, bila
qad qamatis salatu apa nak? Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Mula bangun. Bangun. Kita bangun yang mana satu? Habis semua campur aduk. Tak yang kita buat hari ni. Kok suka dia nak bangun lah. Ada yang bangun awal, ada bangun tengah. Tak? Kata mazhab Syafi'i. Lepas tu ikut mazhab lain, campur aduk dalam mazhab. Ya, tu ibadah tu. Bangun tu ibadah tu. Bila kita ikut dapat pahala. Makna biar selesaikan qomat tu, kita selesai semua habis qomat, baru makmum bangun. Ya, tu mazhab kita Syafi'i. Kecuali bila? Kecuali ketika kita bimbang, takut luput takbir bersama imam. Itu tak apalah, bangun awal. Katakan kita duduk jauh tadi, kalau nak habis qomat baru datang, takut ketinggalan imam dah takbir, kita baru nak berjalan pergi. Nampak? Itu tak apalah. Kalau kita memang dekat situ je, bila bangkit tu sempat takbir, maka jangan bangkit sehingga selesai daripada iqamah. Jadi ada 3 pendapat, ya. Kalau Imam Malik, mana tadi? Awal-awal sebelum qomat. Imam Hanafi, hayya 'alal falah. Mazhab Syafi'i, setelah selesai iqamah. Kita mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Kita ikut yang mana? Tak ada mazhab. Jadi Wahabi. Nak kata orang Wahabi, kita pun Wahabi juga. Campur mazhab. Tak? Penuh masjid jadi hari ni. Kalau kita tak jaga, esok hilang habis. Ya, dah campur aduk mazhab habis dah. Rojak jadi. Sebab tak dipelihara. Kita jadi imam tu nak pelihara tu. Imam tu kena betulkan. Sebab tu bila nak lantik jadi imam, nak lantik jadi nazir, kena orang yang berilmu untuk betulkan masyarakat dah. Cerita adab-adab dia macam mana, ya. Bukan setakat lantik gitu je. Tujuan lantik tu untuk membetul masyarakat. Ya, sebab tu kena berilmu. Hadis yang ke-39, wallahu alam. Kita sambung fiqh sikit. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Mana? Surat 40. Dia hukum apa? Dia baca. Menggunakan apa? Bijan. Bijan ke macam mana? Habis kau baca bijan. Bijan tu apa? Lengur.
Ya. Tu bijan, lenga tu. Tu lenga. Lenga tu bijan, tu bijan. Tak tahu ke? Tu kan kecil-kecil tu, ha? Jangan buka roti-roti tu. Tu panggil bijan, lenga, ya. Hukum menggunakan bejana. Bejana ni bekas dah. Bekas mangkuk, periuk, gayung, bejana berlaku. Ya. Alat-alatan. Baik, haram atas orang Islam, lelaki dan perempuan, ya. Tak kira lelaki ke perempuan, haram. Haram apa? Menggunakan bejana seperti pinggan mangkuk daripada emas dan perak, ya. Haram kita gunakan bejana yang diperbuat daripada emas dan perak. Kaya macam mana pun kita ni, jangan nak tunjuk dia buat mangkuk pada emas, aku kaya, buat mangkuk emas, mangkuk perak, isi apa nama nasi. Haram, ya. Menggunakan bejana emas perak itu haram. Tak kira sama ada orang lelaki ataupun orang perempuan, ya. Sama ada bejana tadi itu besar ataupun kecil, sedikit ataupun banyak, ya. Termasuklah pencelak mata. Tu pencelak mata. Tu dia punya lidi dia tu. Ya, duduk kat betul tu. Lidi tu buat pada perak, lidi buat pada emas, haram. Sama ada lelaki atau perempuan gunakan, haram. Ya. Bekas celak atau mangkuk nak isi celak tu, haram juga. Buat pada perak dan emas. Pencongkel gigi tu, lidi tu, oh dia kaya, anak raja, congkel gigi pada emas, oh haram, ya. Sudu pada emas ataupun garpu daripada emas atau pada perak. Emas ni jarang-jarang, perak tu kadang-kadang, ya, ada juga yang guna. Tak, haram, ya. Sikat rambut pada perak, pada emas, haram juga. Pembaraan tu, pembaraan apa? Pembaraan tak tahu. Tempat orang bakar arang kemian tu, ya. Tu yang orang bakar tu. Tu yang nak bakar asap tu. Bekas dia tu. Ya. Bekasnya nak bakar arang tu. Supaya nak berasap tu. Nak letak kayu gerharu. Ya. Letak kemian. Bekas tu dia buat daripada perak emas, hukumnya haram, ya. Jarum pada emas, haram juga. Jarum pada perak, haram juga. Dan sebagainya, apa sajalah alatan-alatan yang kita buat pada perak dan emas, maka hukumnya haram kita gunakan dia, sama ada kita ni lelaki ataupun perempuan. Dan sebagainya yang diperbuat daripada emas dan ataupun perak. Demikian juga haram berusap dengan pembaraan itu. Orang lain yang bakarnya, tapi dia bakar tu
bekas emas atau perak, kita nak pergi tumpang berasap dia, ambil bahu dia. Haram juga kalau kita tahu itu bekasnya perak dan emas, kerana kita redha dengan perbuatan dia. Faham? Ya. Tumpang berasap je. Kan orang bawa asap dia, kita pun tarik. Dia tengok emas, istighfar banyak-banyak itu ya. Kecuali yakni tidak haram kerana terpaksa, ya, darurah, umpama pakai pencelat pada emas ataupun perak jadi cerah mata, dan kalau tidak pakai jadi rabun ataupun tidak cerah menurut kenyataan doktor yang adil. Doktor yang adil ni doktor yang Islam, yang adil, ya, yang tak fasik, ya, yang tak buat dosa, yang benar, ya, doktor ni, doktor yang betul lah, doktor yang adil, bukan doktor yang fasik, yang zalim, ya. Bila kita berubat dengan dia, dia kata kamu ni, mata kamu ni satu je cara nak bagi baik, kamu pakai celak, batang celak tu buat pada emas, tu je. Kalau kamu guna lain sampai bila tak baik. Maka terpaksa dah. Mata kita dah naik bengkak habis dah ni. Ya. Terpaksa pakai. Itu tak apa, dia haruskan. Bila baik nanti tak boleh pakai dah. Ya. Kerana terpaksa. Ketika itu, ketika terpaksa tadi, ya, daripada khabaran doktor yang adil tadilah, ataupun kita sendiri ni orang yang pakar perubatan, kita sendiri tahu, ya, ketika itu haruslah pakai pencelak daripada emas ataupun perak, itu boleh, ya, kerana darurah, ya, ad-darurah tubihul mahzurah, tu kaedah fiqh kita. Darurah mengharuskan larangan, ya. Asalnya tak boleh, tapi sebab terpaksa, darurah terpaksa lah, maka jadi boleh sebab terpaksa. Haram mengupah orang membuat bejana emas ataupun perak. Kita kosak nak upah orang tu, ambil duit pergi ke kedai emas, kedai perak, suruh dia buat mangkuk, ya, atau bejana emas. Bagi duit niat upah tu pun dah haram dah, ya. Haram juga atas tukang mengambil upahnya. Orang tu pun ambil nak upah, belum buat lagi, dah haram dah berdosa dah, ya. Bila buat dosa buat pula, tadi dosa ambil upah. Ya. Tidak wajib atas orang yang memecahkan bejana emas perak ini, ya, mengganti, tak wajib ganti. Sebab dia buat benda haram, kita pecahkan je lah. Apa nak ganti-gantinya? Sama hukumnya seperti memecahkan alat muzik seperti gitar dan biola. Haram main gitar tu. Jadi kita ambil gitar, kita pecah kat tiang, tak wajib ganti, sebab gitar tu haram, ya. Biola ke, ambil pecahkan, tak wajib ganti tak? Tak wajib, sebab gitar tu hukumnya haram, jadi kita pecah, tak wajib ganti. Begitulah juga bejana emas perak tadi, ambil hembo, pum, ketuk dia, tak wajib ganti, kerana dia telah membuat perkara yang haram, ya. Tu nama tu yang Ramli duk main tu, saspon kata, panggil apa? Dia menyebut tak kerti, saspon tong tu. Tu buat pada perak tu kalau yang mahal tu, ya. Tu kita pecahkan, tak wajib ganti, sebab dia alat muzik, ya, hukumnya haram. Sama tak? Ya, kita pecahkan, tak wajib ganti. Cuma
kena belasah dia orang dah. Ya. Sebagaimana haram menggunakan bejana emas ataupun perak, haram pula menyimpannya. Ya, tadi hukum gunanya haram. Macam mana pula kalau kita simpan tak nak guna, letak dalam almari hiasan, buat hiasan je, mangkuk emas, sudu emas, ya, apa lagi, periuk emas, letak dalam almari. Emas ni jarang, perak biasa orang letak tak. Ya, tu alat-alat untuk perkahwinan tu banyak perak-perak tu. Ya. Hukumnya apa? Haram juga walaupun tak guna, sekadar nak jadi hiasan. Ya. Sebab apa? Sebab bila simpan ni lama-lama terlintas di hati nak guna sekali. Ya. Menyimpan itu boleh menghela kepada mengguna dia. Ya. Sebab tu tak boleh duk simpan. Takut-takut satu hari tergerak nak guna. Jadi menyimpan itu pun hukumnya haram, kerana menyimpan itu boleh menghela hati kita kepada mengguna dia. Ya. Di sisi qauli as-sah yang lebih tepat. Adapun kaul yang sahih boleh simpan. Ya. Kaul yang sahih boleh simpan. Bejana emas perak ni kalau tak nak guna. Tapi kaul yang as-sah yang terlebih sahih, haram juga menyimpannya walaupun tak mau guna. As-sah lawannya sahih. Ya. Sah lawannya batal, as-sah lawannya sahih. Dua-dua betul, tapi yang ni lebih kuat. Yang lebih kuatnya haram juga simpan kalau tak nak guna sekalipun. Ya, yang sahihnya tak haram simpan kalau tak nak guna. Yang terlebih sahihnya haram simpan walaupun tak nak guna. Faham? Ya. Bagi beza as-sah dengan sahih. As-sah tu isim tafdil, ya, makna yang terlebih sahih. Seperti hasan dengan ahsan. Hasanun baik, ahsan terlebih baik. Ya. Jadi sahih, as-sah. Sahih makna betul, as-sah terlebih betul. Ya. Dua-dua betul, tapi yang ini lebih kuat. Kerana menyimpan membawa kepada menggunakan. Ya, itu sebabnya simpan pun haram. Kerana bila kita simpan itu akan membawa kepada mengguna. Satu hari terlintas di hati, guna sekali, duk simpan saja buat apa? Ya. Asalnya simpan saja buat hiasan. Tiba-tiba terlintas di hati nak guna pula. Jadi haram. Sebab itu tak boleh simpan. Ya. Demikian juga haram menggunakan bejana yang disadur dengan emas ataupun perak. Bejana kita tu mangkuk besi je, lepas tu dia sadurkan, bungkus. Ya. Dia buat cair emas, dia celup dengan celupan emas dan perak. Maknanya dalam perak, dalam besi dua emas. Haram, ya. Yang tak haramnya bejana emas disadur dengan besi. Itu tak apa. Bejana emas elok-elok tu kita celup dengan besi. Jadi tak nampak emasnya, nampak besi je. Itu tak apa pakai, boleh. Itu warna saja.
Kalau perak betul-betul haram. Warna tak apa. Kalau ikut Syekh Karim Banjari, Syekh Abdul Karim Banjari yang mengajar Majlis Haram tu, jam yang kalau emas tu pun dia marah tu, walaupun bukan emas, kerana menyerupai, ya, tashbih, menyerupai pada emas tu, jadi dia marah, dia kata haram. Ya, dia tengah mengajar, dia tengok orang pakai jam kalau emas tu, dia garang, haram buka. Dah jumpa Syekh Abdul Karim, ya, Al-Banjari dalam Majlis Haram. Dia kata haram. Ya, kalau pakai jam walaupun dicelup kalau emas, walaupun bukan emas sekalipun, color je kalau emas, ya. Itu dia warak lah, dia warak. Yang kata di sini bukan color, zat dia tu emas. Memang emas betul. Dia emas tu kita cair kan, ambil mangkuk mesti celup pelan dia. Itu tak boleh, haram. Haram membuatnya. Sadur tadi, orang yang buat tu hukumnya haram. Kita guna bejana tu haram, tukang buat tu pun haram. Haram membayar. Tak payah nak bayar. Tadi dah tersasa tempah, orang tu minta tak payah bayar, bayar jadi haram. Dan menerima upah membuatnya haram juga. Adapun celup dengan air emas, tu yang tadi air emas tu, ya, dia bukan emas pun, warna je emas, ya, atau perak. Oh, ni air emas, emas betul, bukan kalau emas, emas betul, cuma air emas. Atau perak jika dibakar pada api keluar zat emasnya atau peraknya, hukumnya haram. Kalau tidak, tiadalah haram. Kalau kita celup dengan air emas, bila kita bakar balik, boleh pisah emas dengan bejana tadi, maka hukumnya haram. Tanda apa? Tanda emas tu banyak lah tu, sampai boleh dipisah. Tapi kalau kita bakar, celupan tadi dia duduk sebati dah, tak boleh nak pisah, itu tak apa. Itu yang pakai cincin swasta tu, ya, swasta tu campuran antara tembaga dengan emas. Jadi swasta, ya, ikut hukum asal. Kalau tak boleh dipisahkan, hukumnya harus pakai. Kalau boleh dipisahkan, hukumnya haram pakai, ya. Tapi bila dibuat dikaji selidik, nak jadikan swasta ni supaya dia tidak berkarat, kena lebih emas dia, bau swasta tu jadi elok, tak berkarat, maka swasta itu hukumnya haram. Itu kalau kita baca dalam Musalli, ya, Syedak Qutani hukumnya haram swasta, ya. Itu kan cincin swasta tu, itu campuran antara perak dengan emas, ya, hukumnya haram di fizik Syedak Qutani. Kalau nak kembali pada hukum asal kaedah dia, kalau campuran tadi boleh diasingkan semula, bila kita bakar hukumnya haram. Tapi kalau kita dah campur perak emas tu, bila nak asing balik tak boleh, harus pakai swasta tadi. Kita faham? Tandanya sedikit saja emas tadi, hingga kita tak boleh nak asingkan, ya. Cuma kalau dikaji selidik di kedai-kedai swasta, nak dapatkan swasta supaya tidak berkarat, dia perlu lebihan kepada emas tu lebih, peratusan yang diizin tu lebih, bau dia tak berkarat. Sebab itu ulama hukum jadi haram swasta tadi, memandangkan kepada lebihnya emas tadi daripada peratus yang dibenarkan, ya. Adapun memakai bejana yang ditampal dengan perak,
adalah seperti berikut. Kita ada berjana, ada periuk, bocor. Kemudian kita tampal bocor tadi. Tampal dengan apa? Dengan emas. Dengan perak. Nak cerita bab perak je dulu. Ya. Emas tu kemudian, cerita perak dulu. Ya. Berjana tadi bocor, tampal dengan perak. Apa hukumnya? Tengok keadaan. Dia kata ada banyak hukum sini. Nak hukum terus tak boleh. Tengok dulu keadaan. Yang pertama, besar tampalannya pada pandangan orang ramai, pada pandangan uruf. Tampal kerana perhiasan, hukumnya haram. Ya. Dia tampal kerana perhiasan, maknanya berjana tadi tak tampal pun tak apa, boleh pakai, tak bocor. Saya saja nak tampal, nak hias. Lepas tu tampal perak tu pula besar. Tampalan perak tu besar dan tampal tu dengan niat nak hias, bukan hajat, nak hias, maka haram hukum dia. Ya. Maknanya hiasan dan besar tampalan dia. Yang kedua, besar tampalannya, ya, tampal perak tadi besar, tapi kerana ada hajat. Kerana nak pakai berjana tu, benda lain tak ada nak buat tampal, perak je ada. Terpaksa tampal lah walaupun besar. Maka hukumnya apa? Hukumnya harus dipakai serta makruh. Harus dipakai makna tak haram, tapi makruh, maksudnya gitu. Ya. Berjana yang ditampal walaupun besar sekalipun dengan tampalan perak kerana hajat, tak haram maksud dia. Tetapi makruh. Ya. Yang ketiga, kecil tampalannya kerana perhiasan. Hukumnya apa? Makruh dipakai. Yang tadi besar dan kerana hias, hukumnya haram. Kecil dan kerana nak hias, hukumnya makruh. Yang keempat, kecil tampalannya kerana hajat, hukumnya harus. Jadi 4 hukum. 1, haram bila kena nak hias dan besar tampalan. Yang kedua, harus tetapi makruh, iaitu hajat tapi besar tampalan dia. Yang ketiga, makruh, iaitu kecil tapi kerana perhiasan. Yang keempat, tak makruh, kecil kerana hajat. Makna tak ada tampalan lain. Dia berlubang periuk ni, kalau masak kan menitik air, terpaksa tampal. Cari-cari tampalan tak ada, perak je ada. Tampal perak tu. Hukumnya harus boleh pakai berjana itu, tidak haram. Itu masalah perak. Tiada haram menggunakan berjana emas ataupun perak yang disadur dengan tembaga dan seumpamanya. Berjana emas tadi kita bungkus dia, balut dengan lapisan tembaga, lapisan besi atau sebagainya sehingga tak nampak emas tadi. Maka hukumnya harus. Kenapa? Kenapa harus? Kerana asal haram emas tadi sebab membawa kepada bermegah-megah. Tu hukumnya haram tu. Rasa megah. Jadi emas ni bila kita dah balut dengan tembaga, ada lagi megah dia? Tak ada dah. Orang tak tahu tu emas. Maka waktu itu harus kita pakai. Orang kan besi je, rupanya dalamnya ada emas. Ada tak megah? Tak ada dah. Nak megah apa? Orang nak nampak besi je. Jadi boleh pakai, ya. Harus menggunakan berjana yang lain daripada emas ataupun perak, seperti yang diperbuat daripada yakut, marjan, aqid dan sebagainya.
Emas sudah bincang atas tadi. Emas tadi, kalau kita sadur dengan air, kalau kita sadur, hukumnya haram. Kalau kita celup dengan air, kalau boleh diasingkan, harus. Kalau haram. Kalau tak boleh diasingkan kembali, celupan tadi, hukumnya harus. Ya. Kemudian masuk tajuk baru, haid, nifas dan istihadah. Tahu? Ini kena belajar semua ni. Jawab apa Ustaz? Kami bukannya lelaki yang perempuan. Habis kamu tak nak bini? Ya. Kalau rasa nak bini, kena belajar. Kita tak nak berbini. Kalau tak nak bini, tak payah belajar. Bila rasa nak berbini, belajar ni. Haid, nifas dan istihadah. Kena belajar supaya kita boleh ajar anak isteri nanti hukum ini, haid, nifas dan istihadah. Kita bincang akan datang insya-Allah. Ya, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ya mubdi'u ya khaliqu ya fattah ya alim iftah alaina ya Allah futuhal alim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa sa'ira a'malina bi rahmatika ya arhamar rahim. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.